Kali-kali Anda ada emerald, sapphire, platinum, founders platinum, diamond, founders executive diamond. Nampak tak? Dengan bayaran RM60 sahaja. Betul ke betul? Okey ke okey? Jadi kena bersyukur anda berada dalam perniagaan MW yang sangat fantastik dan cukup hebat. Baik, hari ini kalau kita tidak membina impian kita, definitely kita akan ditugaskan untuk membina impian orang lain. Betul tak? Dan sebagai ganjaran yang kita akan dapat adalah kita dibayar dalam bentuk pendapatan bulanan. Betul? Untuk apa? Untuk menyara kehidupan kita, bayar komitmen dan sebagainya. Betul tak betul? Jadi, oleh yang demikian, maka tidak ada ruang dan peluang untuk kita membina masa depan kita. So, di sinilah hari ini anda diajar, diasuh dan dididik untuk melihat masa depan yang lebih gemilang, cemerlang dan terbilang. Bagi tepukan tangan pada diri anda. Dekat taman kita, jiran tetangga kita, adik-beradik kita, ada tak yang cerita pasal impian? Jiran rumah, ada tak bersembang esok lusa nak pakai kereta apa, nak dapat hidup yang macam mana, nak travel ke mana, apa big why kita, ada tak? Ada tak jiran sebelah tanya? Ada ke tak ada? Saya 6-7 tahun berada dekat jiran yang lama, yang baru tak tahu lagi lah, pasal baru. Tak ada seorang pun tanya pasal impian saya, walaupun sebelah. Tapi hari ini kita dalam ni, semua yang ada kat sini sedang bercakap tentang masa depan, bercakap tentang impian. Bermakna kita sedang menyebar aura yang sangat-sangat positif. Inilah salah satu value yang ramai orang tak dapat. So hari ni topik value kan? Inilah value yang saya cukup suka dan cukup gembira bila saya berada dalam perniagaan ini. Sebab 8-9 tahun saya dikerjakan, saya tak dapat value ni. Saya tak dapat value yang macam ni. Tepuk-tepuk, seronok, happy, cerita pasal masa depan, cerita pasal benda yang positif. Anda nampak ke nampak? Okay. So Pak Ustaz yang pertama kan. Jadi hari ni bukanlah kata kita bermakna nak cetak berhenti kerja, bina impian kita, tak. Tidak semestinya. Sementara kita ada keupayaan, berikanlah sedikit ruang dan peluang untuk anda melihat anda punya masa depan. So hari inilah cerminan anda suatu hari nanti. Jika anda betul-betul ikut, insya-Allah laluan kita sama, platform kita sama, produk kita sama, sales and marketing plan kita sama, maka pasti anda akan juga seorang diamond, double diamond ataupun founders brand ambassador. Tersebut betul-betul. Kalau kita ikut, insya-Allah, MW is about a footstep. Ikut saja laluan. Sebab apa? Sebab this is a proven result. Itulah. Boleh tak kita bagi ruang untuk bina impian kita? Tak perlu berhenti kerja, tapi berilah sedikit ruang. Jangan mencipta banyak alasan. Sebab ini kita punya masa depan. Okay, next. Tak ada tekan ya? Ada tekan tak? Ada jawab tak? Tak ada ya? Oh. Okey, saya banyak animasi, tak apa, tekan. Saya yakin dan percaya kalau anda hari ini nak buat kandang kambing, saya rasa takkan datang MUS, betul tak? Betul ke betul? Sebab tak perlu belajar pun nak buat kandang kambing macam ni, kan? Ada barang terus buat. Tetapi kalau anda nak membina satu empire kehidupan yang luar biasa, tekan, anda kena datang belajar. Tahniah kepada anda kerana menghadirkan diri dalam program seminar pada hari ini. Jadi soalan saya yang seterusnya,
Anda sebagai seorang customer ataupun business owner ataupun leader? Jawab. Siapa dia rasa hari ini dia customer, angkat tangan. Siapa dia rasa hari ini dia business owner, angkat tangan. Siapa rasa dia hari ini leader, angkat tangan. Fantastic. Nanti kita buka untuk anda. Jadi hari ini saya akan cakap dalam konteks bagaimana kita nak membina kepimpinan diri kita, okay? Supaya terjadinya, terhasilnya result yang macam ni. Strong tak? Sebagai seorang pemimpin, apa yang kita perlu bercakap setiap hari, setiap masa dan setiap detik? Kita bukan bercakap tentang marketing semata-mata. Kita bukan cakap pasal perniagaan, tetapi kita bercakap tentang value, foundation of the business. Sebagai seorang pemimpin, sebab kita nak buka minda orang, nak kita tentang peluang, apa yang perlu kita ceritakan. Sales and Marketing Plan adalah sebahagian daripada OPP, Opportunity Presentation Plan. Maknanya apa? Kalau hari ini kita pandai kita marketing plan, kita tentang OPP, maka kita hanya dapat perniagaan. Kita dapat perniagaan sahaja. Belum tentu ia akan berkekalan. Tapi kalau kita cerita tentang opportunity, presentation plan, peluang, insya-Allah kita akan dapat perniagaan dan juga kita akan dapat pemimpin. Kita akan create more leaders dalam kita punya perniagaan. Itulah yang akan menyebabkan perniagaan akan strong, kukuh dan bertahan lama sehingga kita inherit kepada the next generation, sehingga kita mewarisi perniagaan kepada kita punya generasi. Barulah tak tumbang dan kena belajar, apa lagi, datang kelas. Itulah sikap ataupun kriteria sebagai seorang pemimpin. Okey, tekan. Next. Okay, next. So bagaimana kita nak membina foundation, asas dalam perniagaan? Kita nak memperkasakan foundation dalam bisnes. Dalam perniagaan Amway, kejayaan adalah sebuah perjalanan. Itu kita kena admit dulu. Okay? Itu kita kena admit dulu. Kejayaan adalah sebuah perjalanan, bukan destinasi. Hari ini apa destinasi anda dalam perniagaan? Boleh tak kita jawab? Silver producer, platinum, founders platinum. Kalau destinasi anda sebagai seorang silver producer, bila anda capai silver producer, dia tak akan grow. Sebab dia dah dapat, dia dah capai destinasi, dia dah sampai ke destinasi. Itu yang dimaksud dengan sukses. Sebab journey is not a destination. Hari ini kalau dia capai sapphire, capai emerald, capai diamond, dia takkan grow. So hari ini, walaupun hari ini ramai yang ada pencapaian, belakang-belakang leader kat sana, SNT diamond, double diamond, founder double diamond, even triple diamond pun masih lagi pergerakan di dalam perniagaan. Sebab apa? Sebab value, bukan sebab perniagaan. Walaupun ini adalah sebuah perniagaan. Okay? Jadi itulah yang dimaksudkan dengan sukses is about journey. Jadi kita buat yang ini sehingga akhir hayat kita, sehinggalah kita mewarisi perniagaan. Itu perjalanan Amway dalam diri saya. Walaupun hari ini kita dah capai founders diamond, kita berada pada pin ini, tapi kita tetap teruskan. Kenapa? Sebab value, sebab foundation, sebab asas perniagaan yang menyebabkan hari ini Amway bertahan cukup lama. Kalau kita tak bertahankan foundation dalam perniagaan, kita bimbang dan kita risau akan datang kita tak dapat nak wariskan perniagaan kita. Penat je kan, letih saja dah maju. Okay, alright, next. So why Amway? Sebelum masuk jawapan ni macam-macam kan. Why Amway? Pelbagai why yang ada dalam hidup kita. So always start with what? Okay? Always start with what? Kita sebagai seorang pemimpin, cara pemikiran tak sama. Okay?
Orang luar dia banyak start with how, bagaimana nak buat. Tetapi sebagai seorang pemimpin, anda dah declare anda hanya nak jadi seorang pemimpin supaya anda punya bisnes kukuh dan strong, kena always start with what. Sebab dalam MW tak susah pun sebenarnya. Kita punya pengasas, even upline kita, mentor kita dah cerita dah jeli dalam perniagaan. Jangan shortcut, jangan jom. Buang jom ni tak pakai dalam MW. Jomlah buat bisnes, jomlah sharing, jom ni tak pakai. Dia tidak ada nilai dalam perniagaan, terutama perniagaan MW. Walaupun sekecil-kecil mana usaha yang kita minta tim kita buat, dia takkan buat selagi dia tak dapat value kenapa dia kena buat bisnes. Itu tips yang pertama. So nak keluarkan kenapa dia kena buat bisnes, kita dulu kena cerita kenapa kita kena buat bisnes. Itulah orang kata asas dalam perniagaan. Kita banyak shortcut kan. Jumpa orang kat, belilah deodorant, belilah tempat gigi, buat gigi ni bagus, gigi jadi putih dan sebagainya, belilah tempat ketiak dan sebagainya. Itu marketing. Bila kita hebat marketing, bila tak ada value, bila pandai, dia akan jump kepada platform-platform yang lain. Dia mudah untuk bertukar-tukar dan sebagainya. Okay? So kaya, fee, insentif, tambah pendapatan, macam-macam. Nak berhenti kerja, PJJ, jarak jauh dan sebagainya, husband and wife, bayar hutang, jaga mak ayah, travel, apa lagi? Hobi, minat berniaga. So macam-macam why yang ada dalam kita. Dan setiap orang tidak sama. Dan value juga tidak sama. Jadi nanti anda akan faham apa yang dimaksudkan dengan value. Ada orang dah kaya, kan, dah dapat pin, dah dapat insentif, tak buat bisnes, tak grow dan sebagainya. Sebab destinasi, sebab dah dapat, sebab dah dapat punya pasar. Ada orang buat sebab hobi, dah dapat dah hobi, seronok buat MW. Ada orang sebab minat. MW ni bukan sebab minat. Siapa minat jual sabun, jual periuk? Tak minat. Saya pun tak minat. Saya pun tak minat buat bisnes MW. Itu terang cakap. Dan tak ada pun knowledge yang mengatakan saya hari ini akan buat perniagaan MW. Saya seorang geologis. Sedikit latar belakang saya. Macam mana boleh terjebak dengan MW? Tak pelik tu. Saya seorang geologis, 24 jam ada komputer, tapi hari ini rezeki kita Allah aturkan kita dalam perniagaan MW sebagai seorang founder Dago Daim. Tunggu di sini. Maknanya siapa tidak penting. Kalau anda mahu, pasti boleh. Bina masa depan dengan nilai-nilai yang ada dalam perniagaan MW. Yang ini tak ada dalam buku. Tanya kepada anda, kena datang hari ini. Tak ada dalam buku. Cuba tanya ChatGPT, ada tak? Boleh test. Tekan ChatGPT, tanya, apakah nilai yang ada dalam perniagaan MW? Kalau ada pun mungkin bukan untuk kita. Apa yang cuba saya sampai? Juga tak ada dalam internet. Yang ada adalah hanya dalam diri kita sahaja. So jatuh bangun hidup kita yang akan tentukan. Bukan ada pada pendapatan kita, bukan ada pada apa yang ada di sekeliling kita, tapi semua ada dalam jiwa kita. Hari ini kenapa kita tak nampak masa depan kita? Sebab kita tengok gaji. Betul tak? Sebab kita tengok gaji tengok dapat 2,000, esok 1,999 bayar hutang, kan? Tinggal 10 sen. Jadi tak sempat dan tak berani nak ada impian yang besar. Seperti kita tengok gaji, cuba tengok dalam diri, tanya apa yang kita nak. Okay? Jadi value in MW, apa maksud value? Dan untuk pengetahuan anda, value ni tak sama dengan semua orang. Setiap orang tak sama. Okay? Kenapa saya cakap tak sama? Ada orang dia tak nampak duit, sebab di sekeliling kita nanti kita akan jumpa macam-macam orang. Value bukan duit untuk dia,
Sebab tu kita kena belajar macam mana kita nak tackle orang, nak approach orang dengan value. Hari ni kalau saya cerita tentang kenapa saya nampak Amway, dulu saya nampak bukan sebab duit, sebab saya dah ada pendapatan, tapi saya nampak sebab saya nakkan masa. Saya buat bisnes ni gila-gila sebab saya yakin 100% Amway boleh bagi saya kebebasan masa, Amway boleh bagi saya masa depan yang lebih baik. Saya yakin 100%. Anda boleh tak declare satu dunia yang bagi tahu Amway boleh dapat passive income, boleh bagi kita di angka confidence yang luar biasa? Boleh tak? Beranilah declare. Bermakna kita berani declare 100%, maka kita insya-Allah akan yakinkan diri kita dan juga orang lain. Kalau kita pun tak berani, tak confident yang Amway ni boleh betul-betul ubah kehidupan kita, macam mana kita nak sampaikan value itu pada orang lain? Macam mana kita nak pegang value Amway? Bila kita pegang value, orang reject kita, okey. Orang klik cerita kita dalam Facebook, WhatsApp dan sebagainya, okey. Sebab kita yakin 100% dan kita takkan dapat dekat luar. Bukan tak suk pada Amway, tetapi kita yakin 100%. Sebab apa? Sebab pluralism. Itu maksud values. Bukan sebab kita dapat duit. Kat luar banyak je kaya-kaya kita, ramai je tak buat Amway, beli rumah kereta. Tetapi waktu tu saya buat diri Amway sebab saya yakin 100%. Ini cabaran. Sebab boleh tak kita declare dunia? Boleh tak kita cerita dekat orang pasal keyakinan kita 100%? Itu dia. Ada orang nak travel, ada orang nak macam-macam, nak jaga mak ayah, nak itu dah sebab nak lifestyle gaya hidup yang dia yakin kalau dia tak buat ni, dia tak akan dapat. Itu maksud values. Hanya in Amway, only in Amway. Saya bisa tekankan, duit bukan value pada kebanyakan orang. Kekayaan, harta, pin bukan value pada kebanyakan orang. Pada orang yang hebat, dia bukan duit. Nanti adalah orang kata tak sangatlah dia buat Amway, kan? Ingat dia seorang dia bagus, kan? Jangan kecam saya. Sebab saya bina Amway based on my value, not your values. Based on my value. Saya yakin 100%, suka hati saya lah. Sebab tu saya buat gila-gila. Orang reject, kau orang nak, kau tak nak, ke saya jalan terus. Bukan sebab duit. Sebab ni kita kena buat waktu sekarang, tengah relax, tengah okey, tengah santai, tengah seronok, tengah sihat. Jadi bila kita nampak value, apa yang kita kena buat? Value datang daripada manusia. Sebab apa? Sebab Allah dah putuskan kita di dunia ni sebagai seorang khalifah untuk berbakti kepada masyarakat. Kita ada tanggungjawab kepada diri kita, keluarga dan masyarakat. Kena tolong orang dulu, barulah value itu diperkasakan dalam kehidupan kita, yang akan menjadikan kita punya kehidupan berjaya dan kaya dan berjaya. Apa maksud tolong orang? Nanti kita akan belajar. Boleh tanya apa masing-masing, macam mana nak tolong orang. Inilah value yang paling besar yang saya nampak. Full time, bukan part time, full time, 24 hours. Buat bina perniagaan, bukan buat duit, bina perniagaan. Ramai orang buat duit keluar, tak ramai orang bina perniagaan. 24 jam fikir, nak tolong siapa, nak jumpa siapa, nak bantu siapa. 24 jam, bukan hari ni nak jual apa, nak buat konten apa, nak marketing kat mana, bukan. Tapi tak bermakna benda itu tak penting. Penting, tetapi ia adalah satu proses sementara, temporary proses yang kita kena lalui.
Sebab saya bercakap sebagai seorang pemimpin. Semua anda adalah pemimpin, betul? Semua hari ini nak jadi pemimpin tak? Kita bukan kelas marketing bukan nak dapat 100,000 yang pertama tau. Kalau nak dapat 100,000 pertama bukan dalam ni, itu kat luar tu kan? Kita bukan nak capai 100,000 yang pertama. Kita nak belajar bina manusia. Itu value. Kalau saya topik value, saya cakap pasal value. Betul tak? Tak ada yang mengantuk. Ke boring? Siapa yang tak faham kat tangan cakap ni? Apa benda yang jadi mengambil pasal value? Kita buat bisnes ambil, bukan cerita pasal orang. Tak ada kan? Semua boleh ikut? Semua boleh follow? Boleh tak boleh? Dapat saya topik value, saya cerita lah pasal value. Nampak? Saya bebas ke mana saja saya boleh. Saya bukan ambil 24 jam, saya boleh keluar dengan partner saya. Sampai orang tanya saya, MPD tak ada anak kenapa orang tanya saya soalan itu? Kat mana-mana saya pergi kedua. Orang dah ke semalam dia tanya soalan lagi. Datang lahir tanya, MPD saya hari ni tak ada anak. Orang dah tanya soalan saya. Nampak? Saya ada 3 orang. Alhamdulillah. Ada anak, ada mek, ada kucing, semua ada. Banyak anak kucing, anak ke? Ada. Tapi kita enjoy. Keluar-keluar terus makan, pergi jalan-jalan, tak fikir pasal perniagaan. Kita fikir nak jumpa kan? Ini sebenarnya kita nampak enjoy, tapi sebenarnya kita buat MWay. Sebab tu MWay is about life. Kehidupan kita itulah MWay. Hari ini kita baca setiap detik, setiap saat yang kita hanya berada di dunia, kita sedang buat MWay. Kita sedang bina. Ini marketing. Kalau cerita pasal marketing, ini marketing. Ini marketing MWay. Orang nampak lifestyle kita, tapi kita cita-cita value. Orang tak faham jadi kata marketing, ataupun orang tak faham dia nampak kita jalan-jalan seronok happy. Kita nampak value, kita kata ini value. Yang kedua, kita letaklah duit. Ada wang, ada duit. Kalau ada masa duit tak ada, tak guna juga. Tak boleh pakai satu sen. Saya ada 16 minit lagi, jangan risau. Saya takkan curi masa anda. Passive income. Duit kena check. Sumber pendapatan kita datang daripada mana? Ini value. Orang nampak duit, satu duit kertas. Orang nampak rumah banglo, orang nampak kereta mewah. Orang tak nampak bagaimana dia dapat kekayaan dan harta yang dia ada. Orang tak pernah kaji, orang tak pernah tanya benda itu. Sekali mata pandang, oh bestnya rumah besar, kereta mewah, duit banyak. Belum tentu hidup dia senang, lenang dan bahagia. Okay? Sebab tu kita kena belajar. Duit pun ada kualiti dan tidak berkualiti. Tapi kita cubalah. Walaupun hari kita tahu apa yang kita dapat itu adalah income yang macam mana, tapi usahakan supaya at the end of the day kita dapat apa yang sepatutnya kita dapat, termasuklah pendapatan kita. Passive income is financial freedom. It's not an active income. Inilah value. Inilah value. Saya dikira saya kat sini. Sebab tu saya buat bisnes dikira. Saya tak boleh orang kat saya. Saya kata MWay, only MWay yang boleh bagi saya passive income. Saya kata no other way. Sebab tu saya buat MWay ni. Saya bukan cerita duit, saya bukan cerita umur, saya kata only MWay. Ada orang nak makan saya? Ada orang nak makan saya tak? Saya kata tak ada kat luar. Only MWay. Makan lah. Cik tak makan, saya beli duit. Saya makan ada. Haters akan ada, betul tak? Haters akan ada, betul? Betul tak? Setuju tak dengan saya? Memang akan ada haters, don't worry. Dalam hidup kita ada orang suka kita, ada orang tak suka kita, ada benci kita, ada orang sayang kita. Kita nak orang yang sayang kita. Orang yang sayang kita bukan 10 orang, bukan 1000 orang, bukan sejuta orang. Kita nak 6 orang untuk jadi baik. Kita nak orang sayang kita 6 orang. Sebab tu saya buat MWay ini. Saya kata only MWay yang boleh bagi kita kebahagiaan dunia dan di akhirat. Oh, MWay tak strip lah, MWay PAG lah.
Nakkan kita tak bagus ke? Itu pilihan anda. Bukan pilihan anda. Dah cerita pasal review kan? Janganlah goreng. Kita duit MBA pun kaya kan? Sebab MBA pun punya kan? Main nak cerita bisnes dengan saya. Saya boleh hajar macam mana jadi kaya. Boleh kalau nak duit, nampak? Kalau setakat nak 2 juta saya boleh tunjuk. Kalau nak lebih, sorry. Kalau nak 2 juta boleh, main. Duduk depan saya boleh tunjuk macam mana nak buat 2 juta lagi. Kalau nak 3 juta, minta maaf. Saya sering. Cukup tak 2 juta? Berapa income sekarang? So, bila kita dapat wang dan masa, kita akan unlock macam-macam value yang kita tak pernah mimpi dalam hidup. Yang sekali kita kata, ini MWay. Oh, yang dia ditasuk betul dengan MWay. Kan? Gila. Yang akan ada orang yang bagus. Itu bagus kan? Tak apa, itu pilihan anda. Dapat tak kat luar? Kalau tak pegang value dalam MWay, dapat tak? Dapat tak travel macam ni? Pergi negara-negara yang tak pernah orang pergi dan menikmati keistimewaan dan layanan yang tak pernah orang yang dapat. Saya kata dalam MWay dia. Dalam MWay dia bang. Oh gila dia tak suka. Sebab saya pegang value. Saya pegang benda ni. Saya takkan dapat dekat luar. Tahu lah kalau anak-anak Singapura ke, anak-anak mengahok ke, alah tak travel. Apa dah heran? Hege dah. Tak apa. Bukan value dia. Terima kasih. Selamat tinggal. Tapi kalau anda fikir ini value anda juga sama seperti saya buat lah. Only in tak ulang ni. Sekali tanya, only in betul ke? Betul ke? Belum tentu. Tengok tadi orang tak respon, dia dah fed up. Kan? Dia share produk, orang tak respon, dia dah tak nak buat bisnes. Kan? Yang seterusnya, lifestyle. Tadi lifestyle. Hidup penuh bergaya. Selagi saya kata only in MWay. Oh, tak suka lagi. Gila MWay. Dia saja dia bagus. MWay dia bagus. Itu pula kepada anda. Anda boleh kata saya macam-macam. It's up to you. Saya dah dapat semua. It's up to you. Saya dah dapat semua ni. Saya punya rumah 28 juta. Hari ni saya tak risau. Bila saya mati esok, anak saya tak payah kerja, dia ambil alih dia rumah ni. Kita dekat luar boleh kaya. Ada tak orang kaya macam ni? Nama je bang, rumah 20 juta pun ada. Tengok rumah tu esok jadi apa. Kalau anak gaji 5,000 boleh jaga rumah ni. Saya punya bil intake saja 2,000 sebulan. Saya water bill 300-400 sebulan. Dah buat betul. Dan dekat 3,000 untuk utility saja. Mana taknya dengan kolam lagi. Mental lampu lebih dari 300 biji. Saya bayar 2,000 lebih je sebelah, 3,000 sebelah. Tak mahal tu. Mana ada mahal? 2,000 je sebelah saya bayar rumah. Selagi saya kata only in MWay. Kalau anda rasa anda seperti saya, ini anda punya value, buat itu betul. Pedulikan orang nak ke tak nak? Peduli apa? Orang tak nak. Dan itu kita nak. Kalau anda tak rasa ini value anda, silakan. Anda teruskan apa yang anda buat. Tak ada orang pun nak pasti anda buat bisnes ini. Ada dapat dekat luar macam ni? Ada dapat tak?
kita orang biasa-biasa, ada orang yang dengar cakap kita? Tak ada. Tak ada, tak guna satu seribu kita ni. Tapi dalam MA, anda akan jadi orang yang hebat. Inilah bekalan anda untuk dibawa ke akhirat dan bertemu dengan Allah. Berapa ramai orang yang anda tak bina, anda tak bantu, anda tak jayakan dalam perniagaan, dan hari ini anda diraikan hebat dan luar biasa. Only in MA. Only in MA. Peace of mind. Best. Ini nak cerita pasal kolam ni. Bukan nak mandi tu. Saya baru sekali mandi. 3 bulan saya duduk rumah. Baru sekali. Saya buat kolam ni dekat 180,000. Termasuk jalan keliling. 180,000 tu saja. Tak ada dengan air kecil dia tu. Air jatuh je. Kan? Tak ada dengan air jatuh je. Saya boleh tertidur sebelah tu. Tak tahu siapa snap gambar waktu ni. Cik, padahal snap sendiri. Ya, jadi. Saya tak fikir pasal bisnes. Hari ni anda nak fikir bisnes sampai bila? Sampai macam ni pun nak fikir bisnes lagi. Nak buat demo lagi. Saya hari pertama dah 7-8 ribu sebulan. Hari pertama dah 10 ribu. 24 hours without marketing. Perniagaan yang tanpa marketing. Free marketing. Only anyway. Inilah yang tentang perniagaan. Kalau hanya anda kena jaga perniagaan sampai mati, seterusnya bila waris ke anak-anak lingkup. Sebab apa? Sebab dia mewarisi perniagaan, bukan mewarisi pendapatan. Ada beza? Siapa rasa tak ada beza? Ada beza ke tak ada beza? Only anyway yang mewarisi pendapatan, bukan perniagaan. Only anyway. Esok-esok anak kita tak payah datang meeting, tak payah pergi seminar, MUS tak payah datang, dapat tahun 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bagus tak? Only anyway. Ini namanya peace of mind. Yang kata peace of mind, inilah dia, peace of mind. Only ini. Okay? Tak ada lagi minit, don't worry. So, kesimpulan dia, jangan cerita tentang success story. Jangan fokus tentang success story. Nanti dulu. Simpan fokus tentang success effort anda. Hari ini ramai yang buat bisnes, tapi tak ramai yang membina perniagaan. Ramai yang masuk MW, belum tentu orang buat MW. Ramai yang dah buat MW, tapi belum tentu dia boleh konsisten. Itu saja. Tanya balik, kita ni dah sukses tak effort kita? Konsisten tak effort kita? Kalau kita tunggu orang yang sama, maka perniagaan kita akan berada pada tajuk yang lama. Tak akan bergerak, tak akan grow. So keep on finding a new people, new prospect, new customer and new leader. Sebab MWay is about people. Itulah yang menyebabkan perniagaan MWay hari ini kekal relevan dan nombor 1 di dunia. Itu saja. Kalau hanya anda terlupa tentang manusia, anda fokus tentang perniagaan, anda fokus tentang barang, maka anda akan buat perniagaan mungkin setahun, 2 tahun atau 3 tahun sahaja, lepas tu buat yang lain. Very simple. Talking about berhenti. Bila anda ada success effort, anda akan berhenti dalam perniagaan. Sesibuk mana pun kita, pasti kita kena allocate sejam 2 jam. Kita yang tentukan masa kita, bukan orang lain. Jangan bagi alasan. Jangan kita alasan. Semua orang boleh bagi alasan. Sibuk macam-macam. Sebab apa? Sebab dia nak menidakkan peluang bisnes MWay. Kerana apa? Dia tak nampak value tentang perniagaan. Dia nampak income ataupun nampak perniagaan semata-mata. Itu beza pemimpin dan bukan pemimpin. Itu beza customer dan ABO. Itulah beza ABO dan leader. Apa yang ada dalam minda anda?
All about priority. Kalau ada kenduri MS, mana nak datang? Ya. Seorang dia jawab, yang lain kenduri. Siapa ada kenduri yang ini? Tanya. Tanya. Kan? Ada orang kenduri terpulang kepada Allah. So, siramlah dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesabaran, dan dengan penuh kasih sayang. InsyaAllah anda akan mencipta satu kehidupan pada suatu hari penuh dengan kegembiraan, kesenangan dan kebahagiaan, insyaAllah. Sebelum tibanya waktu susah dalam hidup anda, bina daripada sekarang. Langit tak selalu cerah, wahai kawan-kawan. So kita kena fikir bahawasanya walaupun kita ada nukilai, kita hari ini have MAP interaction, kita jangan lupa takdir Allah tetap akan menguji kita. Tak hari ini besok, tak esok lusa, tak lusa bulan depan, tak bulan depan tahun depan, tak tahun depan 10 tahun akan datang. Kita tak pernah tahu bila kita akan diuji. So waktu inilah kita akan menangis, tidak berlagu. Oh betul lah, dia bagi tahu kita bagi. Siapa yang akan jaga kita waktu ini? Siapa yang akan jaga kita? This is ultimate goals dalam hidup kita. This is ultimate values dalam hidup kita. Ya, saya dapat lifestyle pun tak apa, saya dapat rumah besar pun tak apa, tapi ini saya cukup khawatir, saya cukup risau. Apabila berlaku dekat saya, siapa nak jaga anak cucu saya? Siapa nak bayar bil rumah saya? Siapa nak settlekan komitmen saya? Siapa nak jaga family saya? Ini yang paling merisaukan diri saya hari ini. Kalau saya tak buat yang baik, saya tak tahu apa yang berlaku saya. Ini sedikit saja ujian, tetapi ujian yang besar mungkin akan datang Wallahu a'lam. Dan kita tak tahu. Jadi wahai kawan-kawan seperjuangan sekalian, fikirlah tentang masa depan kita. Bukan sebab kita nak mencari kemewahan, tetapi kita nak mencari kebahagiaan, dan kita nak mencari ketenangan bila kita bertemu dengan Allah. Dan orang yang akan mendoakan kita tak lain tak bukan adalah anak-anak kita, yang mana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. 3 benda yang akan sampai dekat kita waktu kita mati, kan? Salah satunya doa anak yang soleh, sedekah jariah, dan apa satu lagi? Apa satu lagi? Ilmu yang bermanfaat. Betul tak? Semua tak ada dalam ilmu tak? Itulah values. Okey, jadi cukup sekali dari saya ada lagi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuba ada 5.